Hai, nama saya Jordan dari Puncak Alam Motor World. Hari ini kami nak cerita special sikit punya motor, iaitu Aprilia Silver 750. Dua-dua pun sama. Antara yang boleh katakan 15,000 ke bawah, awal boleh dapat 95 horsepower punya motor. Sangat murah kan? Okay, so let's go. Kami cerita yang ni dulu. Apa aksesori yang owner sudah tambah dekat motor ni dulu. Okay, so boleh tengok dia punya itu windshield owner sudah tambah. Lepas tu radiator cover, front wheel slider, lepas tu body slider pun sudah ada. Okay, lepas tu side temp pack itu kecil-kecil punya aksesori, right wheel slider, bobin semua sudah ada. Yang paling penting, ini motor original datang sudah dua exhaust. Original tak payah modify, sudah dua exhaust. So sangat mantap, sangat cantik. So kami tengok tepi lagi. Motor ni warna merah, so ada on sikit punya. Okay. Lepas tu ini motor ada siap sekali dia punya kecil punya satu spotlight. Cuba dulu duduk ini motor. So tinggi saya 170. Duduk motor ni sikit tinggi tapi okey, tak ada masalah. Okey. Ini motor ada siap sekali original, datang 3 punya power mode, awak boleh pergi main dengan dia. So kami cuba start dengan engine memory dulu. Power. Harga pun sangat surprise. Tahun 2014 register 15, berapa kami jual? 11,800. Tak ada salah, memang itu harga kami jual. Deposit 100, 7 tahun 200 lebih aja. Awak boleh pakai 750. Okay, so engine dia pakai V-twin engine. So next kami cerita, sama juga Silver 750. Siap sekali 750 punya nombor plate kasih korang. Lepas tu depan belakang punya tayar sangat tebal, sangat baru. So beli boleh terus pakai. And then radiator cover pun sudah ada. Side mirror owner sudah tukar. Body slider, warna dia sudah ada tukar lah. So tengok korang suka tak suka, tapi cantik jugalah. Okay, kami boleh tengok belakang sini. Sama juga dua exhaust, semua sama. Cover set semua cantik lagi lah. Cun-cun lagi. Tengok tepi sini. Okay, so saya sudah tak duduk, pasalnya adalah sama biar barang. Kami cuba start dengan engine memory dulu. Okay, engine cantik juga, sama dengan itu. Oh, power. Tapi ini tahun lebih baru. Ini tahun 2017, register 18. Mileage pun cukup rendah, 18,000 lebih aja. Berapa drive? 15,800. Lagi tunggu apa? Terus datang kedai tengok motor lah. Okey, lepas tu deposit 100, bulanan 7 tahun 300 lebih aja. Boleh tolong lacun kawan. So yang berminat terus datang kedai aja. Nak jual motor, nak beli motor, nak trade motor, boleh datang kami PA Motor World. Jangan tak datang, kami jumpa lagi.